Hai semua, selamat datang ke video terbaru di Amans dan hari ni saya dekat China dan lebih spesifiknya lagi saya dekat satu bandar yang agak popular dengan dia punya cyberpunk theme iaitu Chongqing. Jadi tujuan utama saya dekat sini adalah untuk test salah satu device terbaru daripada Xiaomi iaitu Xiaomi 17 Ultra. Jadi Xiaomi 17 Ultra ni saya siap pairkan sekali dengan dia punya photography kit. Ada dua dekat tangan saya iaitu yang first ada yang macam ni, ada casing dan juga grip secara berasingan ni, dan satu lagi adalah yang macam ni. Ini adalah sekali casing dan dia punya grip lah, tapi ini dia pakai bluetooth bukan pakai bateri. Dan ni saya dah sampai dapur dekat sini malam tadi dan dah keluar jalan-jalan depan area hotel ni untuk rasalah macam mana street, macam mana suasana malam dekat bandar cyberpunk ni. Okay, kita skip terus kepada keesokan harinya di mana saya pergi ke satu tempat yang ada bangunan 24 tingkat. Tapi yang menariknya bangunan 24 tingkat ni tak ada lift. Korang bayangkanlah macam mana bangunan 24 tingkat tak ada lift. Dekat tempat ni ada satu spot untuk ambil gambar pemandangan kabel car yang merentasi sungai dekat Chongqing ni. Lepas tu dekat bahagian belakang kabel car tu ada satu jambatan ikonik yang ada dekat bandar Chongqing ni. So bila gabung dalam satu gambar, memang nampak cantik. Lepas tu kita bergerak kepada spot yang kedua untuk ambil gambar dekat kawasan yang agak secluded. Dekat sini kita boleh nampak satu bangunan yang dia punya design sama macam Marina Bay Sands yang ada dekat Singapore tu. Tapi selain gambar bangunan dekat sini, saya juga ambil beberapa gambar street yang nampaklah kesibukan bandar Chongqing ni. Kita tengok nampak orang bekerja, orang kereta banyak. Memang nampak busy lah street tu. Lepas tu gerak ke tempat yang ketiga yang agak pack dengan orang lah sebenarnya. Memang agak penuh. Dan apa yang membuatkan keadaan ni lebih teruk adalah sebab time tu hujan daripada pagi sampailah malam. So memang banyak orang pakai payung dan memang agak sesak lah kalau jalan dalam tu. Lepas habis tu saya banyak gerak ke tempat-tempat yang random lah untuk ambil gambar dengan spot yang cantik. Dan last sekali pada malam hari tu barulah saya bergerak ke satu tempat yang betul-betul ikonik dekat bandar Chongqing ni. Saya rasa korang pun pernah tengok lah bangunan ni dekat IG ke dekat YouTube ke, iaitu bangunan seakan Infinity Castle yang ada dekat dalam Demon Slayer tu. Pagi hari kedua dekat bandar Chongqing ni, saya bergerak ke seberang bandar Chongqing ni untuk nampak view seluruh bangunan yang ada dekat bandar Chongqing ni. Contohnya macam bangunan tadi lah yang Marina Bay Sands tu. So kita dapat view landscape bangunan sekali dengan dia punya jambatan. Lepas tu ada cable car yang lalu dekat situ. Lepas itu banyak lagi kita orang explore tempat-tempat yang kecil yang lagi menarik untuk ambil gambar dekat Chongqing ni. Lepas tu barulah kita orang bergerak ke satu lagi tempat yang popular. Mungkin korang juga pernah tengok benda ni, di mana ada satu train yang masuk dalam bangunan tu. Tapi yang ni saya tak ambil banyak sangat gambar train tu. Saya ambil gambar kawasan sekeliling tu sebab kat situ pun penuh dengan orang sampai jam. Lepas tu nak tunggu train tu pun sangatlah lama. Lepas kat tempat train lalu masuk dalam bangunan tu, saya naik sendiri train tu untuk pergi ke satu tempat yang memang menarik dan agak mind blowing lah. So dekat tempat ni dia macam ada satu square ataupun plaza yang sangat luas. So kat situ dikira macam tingkat satu lah. Berada dekat situ memang nampak flat habis. Tapi bila tengok satu bahagian, tengok dekat bawah, sebenarnya ada 22 tingkat lagi kat bawah tu. Jadi macam mana dia boleh kira tingkat satu yang ada 22 tingkat lagi ke atas, kat bawah. Dah saya pun dah pening dah. Dan tempat paling last yang saya pergi ialah macam istana yang pada waktu malam sangatlah cantik dengan dia punya lampu-lampu dekat seluruh bahagian istana tu tau. Dia bukan light up satu bahagian je, dia macam light up semua bahagian. So memang nampak cantik. Even dari jauh pun nampak cantik. Dan yang menariknya lagi, kita boleh naik dekat bahagian dalam istana tu. So boleh tengok view bandar Chongqing pada waktu malam. Jadi overall bandar Chongqing ni saya rasa memang agak sesuai lah untuk korang cuba street fotografi. Sebab memang ada banyak momen yang menarik dan juga rare lah untuk nampak. Dan dia mempunyai banyak lokasi yang sangat sesuai untuk test sendiri Xiaomi 17 Ultra ni. Jadi sekian itu saja video daripada saya, Amzari, dan kita jumpa lagi dekat dalam video yang akan datang. Bye bye.